Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, bersama saya di sebelah ini ialah sahabat saya, iaitu Tuan Khairul Nizam bin Saleh. Beliau adalah merupakan guru bimbingan dan kaunseling di salah sebuah sekolah dalam daerah Sabak Bernam. Tadi kami berbincang mengenai satu cerita, iaitu kisah apa, Cikgu Kai? Kisah ada individu membuat laporan polis kerana melakukan hubungan intim, tetapi buat laporan polis kerana pasangan mencabut kondom. Bila sebut sahaja seksual kondom ni dia trigger dah. Sebenarnya bukan kita nak bercerita tentang seksual, kita bukan nak cerita tentang benda yang buruk-buruk, tetapi kita nak bercerita tentang laporan polis yang dibuat bukan kerana dia takut terlibat dengan gejala zina dan seksual, tetapi kerana takut dijangkiti HIV. Jadi persoalannya tidak takut dosa, tetapi takut dah melakukan dosa, tapi takut menerima akibatnya. Dia masalah tu. Melayu ya? Beragama Islam. Kalau ikutkan laporan itu, nampaknya nama tu nama Melayu lah. Nama Melayu, tapi entahlah Melayu sekadar Melayu ataupun itulah kan. Sebab sekarang ni memang dah keluar ataupun dah tersebar laporan polis yang dibuat oleh wanita tersebut. Kisahnya begini, mungkin ada yang tak berapa nak tahu. Wanita ini dia melakukan hubungan seksual dengan seorang warga Nigeria. Ya. Pada asalnya mereka bersetuju untuk melakukan persetubuhan itu dengan memakai sarung. Tetapi dalam satu ketika si lelaki ini mencabut sarungnya, kemudian bersama dalam keadaan tidak bersarung. Dan si wanita ini membuat laporan kerana takut dijangkiti HIV. Itu yang menjadi topik utama kita. Yang wanita ini dia tidak takut melakukan zina itu, tetapi dia hanya takut akibat daripada perbuatan zina itu, iaitu takut dijangkiti HIV. Jadi macam mana pandangan? Itulah, pandangan saya, kata orang tu, inilah masalah agama tu sendiri. Agama yang tidak dititik beratkan. Kalau ikutkan, kita tak bolehlah menyalahkan mana-mana, tapi individu itu sendiri. Saya cukup mengherankan tu, sanggup berjanji buat melakukan hubungan intim, tetapi ada perjanjian-perjanjian yang saya pun tak berapa faham lah dengan manusia sekarang ni. Tapi itulah, sebenarnya didikan agama itu bukannya diwarisi. Betul. Bukannya diwarisi, tetapi walaupun siapalah ayah kita, siapalah ibu kita, tapi kalaulah ini yang berlaku dalam report si Fulan binti si Fulan, maksudnya ada nama ayah di situ, ya Allah Akbar. Inilah masalahnya. Seolah-olah tidak ada sedikit pun rasa malu kepada agama, kepada ibu ayah ataupun kepada masyarakat sanggup buat report berkenaan dengan situasi yang saya rasa saya tak boleh fikir apa yang difikirkan oleh individu tersebut. Ibaratnya sekarang ni dah buat dosa tetapi disebarkan secara terang-terangan. Ya, betul. Itulah yang saya rasa. Tapi itulah, atas dasar apa? Atas dasar khawatir faktor kesihatan, tapi tidak terfikir hal dosa pahala itu. Betul. Jadi begitu saja rakan-rakan sekalian. InsyaAllah teruskan bersama dengan kami lagi. Jika ada rezeki kita akan buat video lagi. Dan insyaAllah, Assalamualaikum. Bye.